Kelakar sungguh lah. Kelakar sungguh dekat Sabah je tu dia. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Kazim M. Yahya. Dia kata saya pinjam RM50,000 dan terperangkap dalam rakaman sulit. Korang agak-agak boleh percaya ke? Pinjam RM50,000 dengan kontraktor. Kontraktor tu pula ada collection, ada projek, ada macam-macam lah cerita dia. Lepas tu dalam video tu sendiri kalau kita dengar pun dan tengok pun memang kantoi banyak. Ini speaker bang, belum lagi yang lain-lain bang. Ramai yang terlibat, bukan sikit anak-anak cerita dia. Aku tak tahu dia kata apa lah cerita dia. Kan? Tapi macam aku cakap lah kan. Ya, apa ni orang yang dia pinjam tu pula dia kata dia ada permohonan lesen perlombongannya. Dia mengadu lesen perlombongannya ditolak dan dia kecewa. Adalah. Dalam pada tu cerita dia kan. Apa ni. Mesej WhatsApp pula tu dia boleh tolak jumlah itu daripada yang sepatutnya diberikan kepada saya. Dia kata boleh tolak. Kata dia pinjam RM50,000. Boleh tolak daripada pinjaman dia tu. Alamak. Dekat situ dah kantin dah cerita dia. Aduh lah cerita dia. Ini speaker bang. Dia bagi alasan dompet dia hilang lah sebagainya. Terpaksa nak block akaun sebagainya kan. Aduh. Ahli perniagaan tu mendakwa Kazim menuntut 3 juta dan 50% saham percuma. Itu dah cakap apa? Adakah itu kena pinjam je pasal lah cerita dia. Aduh lah. Pembohongan lah pula. Video ada bang sebagainya. Video CCTV kat tempat tu pun ada. Ini bukan sikit-sikit lah cerita dia. Banyak orang terlibat. Sampai Ketua Menteri Sabah Haji Dino pun terlibat sama lah cerita dia. Dan bestnya tu SPRM kata, bukti tak lengkap lah. Video tak detail lah sebagainya. Pemberi maklumat tak nak bagi tahu nama dia lah sebagainya. Lah, cerita dia. Macam-macam lah pusing SPRM ni cerita dia. Macam mana kau nak percaya lagi Sabah ni cerita dia? Kalau dah speaker pun rasuah, the whole structure rasuah. Sabah ni negeri maju. Minyak paling banyak sekali dia cerita dia. Kan? Tapi ke mana pergi kita pun tak tahu. Kan? Dari segi hasil galian dia cukup banyak cerita dia. Kan? Tapi aku pun lah tak faham lah juga cerita dia. Dengan Sabah ni. Yalah, speaker boleh pinjam duit kononnya. Aduh lah. Kalau katalah dia speaker ni kad kredit dia hilang, dia block kad kredit, dia mohon kad kredit baru, tak ada masalah. Dia boleh pakai apa saja dengan limit gaji speaker dia tu. Aku cakap setakat RM50,000 tak ada masalah lah. Kan? Tak ada benda lah cerita dia. Bank boleh bagilah kredit limit cerita dia. Tak ada hal lah cerita dia. Semua matter. Lepas tu minta tunai pula tu. Kantoi. Habislah seorang-seorang. Kena kutip. Tapi aku tak tahu kalau Sabah ni tak jatuh juga ni. Dan lepas tu orang masih sokong lagi, aku tak tahulah. Betapa bodohnya orang Sabah cerita dia. Sorry to say lah, kenyataan lah cerita dia. Okey. Assalamualaikum.